Okey, hari ini kita nak buat soal jawab tentang sunnah. So, siapa yang jawab dengan betul akan dapat rasa produk-produk daripada Nur Al-Habib. Okey, soalan pertama. Benih apa yang Nabi Muhammad SAW kata adalah penawar bagi semua penyakit kecuali maut? Benih. Benih. Biji ke apa? Habatus sauda. Betul. Kenapa jawab betul Apa? Habatus sauda. Minyak habatus sauda. Ya, betul. Okay, right. Minyak habatus sauda kita ada dalam beberapa saiz. Yang ini, 2, 3 dan 4. Okey, silakan. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cakap apa? Yo, ini betul-betul pure. Pedas rasa. Dia bukan pedas, dia rasa macam menyengat. Okey. Pokok apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai penghasil madu penyembuh? Oh, ni kena betul ni. Pokok sidir. Betul. Madu sidir dari Yaman. So, kita akan rasa. Cik, nak rasa gitu. Sujud. Minyak apa yang Nabi kita tuntut untuk makan dan juga sapu dalam kehidupan seharian kita? Minyak zaitun. Betul. Okey, silakan makan. Minyak zaitun Nur Al-Habib. Oh. Yang keempat, kalau mengikut sunnah, apa yang Nabi cadangkan untuk masalah perut? Sikit on. What? Bukan. Madu. Masalah perut. Betul. Alhamdulillah dapat agak madu. Hilang ke putus sauda. Madu. Sidir. Kena ingat cara makan. Bukan tu biasa je. Tu biasa je. Pokok apa yang disebut sebagai pokok yang diberkati dalam Quran? Pokok zaitun. Memang hidup dengan pokok zaitun je ke? Tadi saya dah makan, sekarang saya nak sapu. Oh, mana boleh makan Minyak zaitun ni untuk kegunaan luaran pun boleh, dalaman pun boleh. So, kita boleh sapulah kat mana-mana. Tangan, rambut, kulit, muka. Nak jadikan moisturizer pun boleh. Oh, so banyak kegunaan dia lah kan? Betul, banyak. Kalau nak dapatkan produk makanan sunnah, boleh dapatkan di Nur Al-Habib.